Perhatian penyimpan ASB, syabas! Dividen ASB 2025 sudah diumumkan iaitu pada kadar 5.75%, sama seperti tahun lepas. Kalau anda simpan RM100,000 bermula Januari 2025 dan tidak keluarkan simpanan itu sepanjang tahun, dividen yang anda terima adalah sekitar RM5,750. Wow! Simpanan ini selamat dan stabil. Tetapi kadar pertumbuhan kekayaan anda agak sederhana. Okey, sekarang kita bandingkan pula dengan simpanan emas. Pada Januari 2025, harga emas adalah sekitar RM409 segram. Dengan modal RM100,000, anda boleh dapatkan dalam 244 gram emas. Hari ini, harga emas sudah pun meningkat kepada lebih RM620 segram, menjadikan nilai 244 gram emas tadi mencecah lebih RM150,000. Perbezaan jumlah nilai ini adalah sangat ketara. ASB memberi pulangan sekitar RM5,750, manakala emas menunjukkan peningkatan sekitar RM50,000 hasil daripada kenaikan harga emas. Maksudnya, RM100,000 boleh menjadi RM105,000 atau RM150,000 bergantung kepada kaedah simpanan yang anda pilih. Sebab itu, penting menabung dengan ilmu. Menyimpan wang di ASB bukanlah satu kesilapan. Tetapi, kalau keseluruhan simpanan disimpan dalam bentuk tunai, nilai simpanan sebenarnya semakin susut tanpa kita sedar dan pulangannya lebih kecil berbanding emas. Untuk memaksimumkan simpanan jangka masa sederhana dan jangka masa panjang, iaitu 2 tahun ke atas, simpan dalam bentuk emas boleh menjadi satu pilihan yang bagus. Untuk bermula, anda boleh isi borang Learn More yang saya telah sediakan dan saya akan membimbing anda dengan cara simpanan emas yang terbaik untuk anda. Follow for more tips.